Ramadan hampir ke penghujungnya, lampu raya mula menyala. Hati rindu kampung halaman, nak jumpa mak ayah di sana. Aku pun buka laman tempahan, cari tiket bas pulang beraya. Bila tekan tarikh perjalanan, terkejut aku lihat paparan. Penuh, semua dah penuh. Dari pagi sampai malam pun begitu. Hatiku mula rasa pilu, macam mana nak balik bertemu. Tragedi raya, tiket bas habis, orang lain dah pulang ke kampung manis. Aku di kota termenung sendiri, rindu mak ayah di pagi hari. Tragedi raya, nasib begini, silap aku beli lambat sekali. Kalau tak dapat pulang beraya, video call sajalah penawar jiwa. Kawan-kawan semua dah siap, balik kampung bawa kuih ketupat. Status mereka penuh di WhatsApp, gambar senyum di atas bas. Aku pula masih di kota, dengar takbir dari jendela. Hati sayu terkenang desa, bau rendang seakan terasa. Tragedi raya, tiket bas habis, orang lain dah pulang ke kampung manis. Aku di kota termenung sendiri, rindu mak ayah di pagi hari. Tragedi raya, nasib begini, silap aku beli lambat sekali. Kalau tak dapat pulang beraya, video call sajalah penawar jiwa. Mak, jangan risau anakmu di sini. Doakan saja perjalanan hidup ini. Tahun depan awal aku beli tiket bas, jangan terlepas lagi. Tahun depan aku janji beli tiket awal pagi, tak mahu lagi tragedi. Tiket bas habis di hari raya ini.